رزقتنا وقنا عذاب النار آمين. Allah. Not bad ya. Amboi, belum makan lagi dah kata not bad. For me, not bad but not good. Bukan. Ha? Bukan pasal makanan. Habis tu? Tu. Jasli. Ha, kenapa dia? Tak, hari ni aku nampak dia macam sesuatu lah. 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu, berwaktu-waktu. Tapi apa yang sesuatu tu? Bukan tu. Aku nampak hari ni kan Jasli kan hello sangat. Tak dapat Ustaz, dapat Jasli pun jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba rasa Jasli masak French fries ni. Bismillah. Ya Allah, rasa French fries. Bukan rasa Spanyol ke, bukan negara lain, rasa French. Masak French fries pandai, sedap, elok. Kau suka dia juga ke? Ha? Astaghfirullahalazim. Ish, tak adalah. Habis tu kenapa kau cakap macam tu? Cakap apa? Aku dengar lah aku cakap macam ni. Kalau tak dapat abang, dapat adik pun jadilah. Oh, yang tu. Itu aku cakap bagi pihak kau. Dah tak dapat abang dia kan? Setidaknya dapat dekat adik aku. Faham? Lega hati aku. Alhamdulillah lega juga hati aku. Macam mana? Kau tengok dia okey tak? Okey sangat, Masya Allah. Kau kena teruskan tau. Sampai kahwin. Ingat tau. Ingat. Oi. Mama tengok bukan main lagi sejak hari akhir ni. Melekat aja dengan telefon. Mesej siapa tu kasih? Ni tak adalah. Mama ni mesej tu. Siapa tu? Fatin. Tak habis-habis dulu tanya-tanya tak apa. Tak. Mana ada. Jangan aku dengar komen cinta dengan budak yang datang tu sudah. Mana ada Mama? Tak adalah. Tak ada. Tak ada. Ini aja. Aku tengok budak tu bukan main lagi kipas, kaki bodek. Jangan disogok kau macam-macam dan aku jatuh cinta pula dengan dia. Mana tahu? Mama, I go for the love. Mama for the love. Not for the money. I have money. I go for the love. Yo lah tu. Love.